Aida pun boleh ahli. Belakang, black cam. Thank you. Oh, sorry. Assalamualaikum, saya Zulfian Zabidi daripada ZZ Travel Channel. Kali ni kita ZZ Travel camping lagi sekali dekat Cameron. Kita camping dekat Zaka Campsite. Dengan geng Black Camp. Ramai lah, semua ada. Gulita Camper ada, Zero Family ada, Naughty Camp ada. Ramai lah orang. Lepas tu ni kita kena jalan depan. Okay, jalan ni macam biasa je. Korang, aduh, jatuh. Okay, korang jalan je daripada naik daripada Tanah Rata ke, daripada Sipapulai ke. Tapi dah sampai je dekat Ringlet ni, dah nampak je laluan masuk ke Zaka tu. Dalam kebun dia ni, bahaya sikit jalan dia. Kereta kita orang X50 lepas lagi lah. Ui, kalau turun tu tak nak. Oh, kena U-turn sana. Ui, dahsyat lah. Banyak. Register dulu. Banyaknya ni ground cover. Kena register dulu. Register dulu lah naik atas. Assalamualaikum. Arisha. Allah. Best je kabut. Alamak, member pakai Fantasy Garden lah. Ingat kemah Marcel tadi. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Ni Jack tidur, aman sikit. Aman sikit. Nanti kereta parking mana? Letak depan ke? Luar ruangan fully charge tu. Sekejap lagi penat nak pasang kemah. Nanti kereta parking mana? Letak depan kemah ke parking luar? Itu di mana? Apa dia? Lepas masa tu semua parking. Oh, parking situ. Oh. Puati. Ikut setup kena bagi ruang untuk kereta lalu. Sekejap. Lepas kereta lalu, okey dah. Alamak, tu tak lepas tu. Sekarang tak lepas. Ada tali penjai. Lepas. Lepas dah. Jadi sebiji boleh keluar masuk okey dah. Okey. Aku sebelah penjai lah. Keluar penjai. Cun. Oh, bapak luar depan dia. Tapi aku duk imagine dalam map tu kita punya kemah sini. Oh, memang sepatutnya sini. Tapi sini tak kata, belakang yang kata. Oh. Oh, asalnya situ turun sini. Semua airbagnya cuaca. Alamak untuk awak. Oh yeah. Sampai-sampai dah sejuk. Up. 1, 2, 3, up. Kau nak buat video? Sana dek. Kenapa? Paling senang sekali korang nak set up. Macam mana? Kita zip je. Kan macam ni.
Zip je. Okay, awning dah siap pasang. Dek lagi. Sekali kau tengok awan kabus. Baru sampai ni. Tapi itulah yang kita orang rushing sikit. Belum register lagi ni. Nak pasang kemah dulu sebab takut hujan balik. Kita set up, letak barang dulu, dah clear gang nanti baru register. Jom, semua geng-geng Black Camp dah sampai. Semua dah siap. Oh, jom. Musuh kekal tangga. Nanti sampai bawah kan? Ya, aku dah angkat dah ni ya. Ada kau kat sini. Lawan gila. Lawan gila. Gambar sini. Adik, telefon. Jangan pergi. Okey, dengan ini menandakannya BCMY officially launched. Okey, lagi sekali. Dengan ini umumnya BCMY Ground Zero Street.
good morning, hari kedua. Semalam kita dah launch lah. Dia dah buat officially launch BCMY 3.0. Ramai juga orang yang ada malam tadi. Orang dah siap buat campfire. Tapi tak larat kita orang lepas makan terus tidur lah. Dah set tak kemah, penat set tak kemah. Okay, ni dah pagi, barulah start dia punya event. Kita orang breakfast dulu. Nanti ada cari jagung apa bagai. Ada pertandingan masak pula. Jom breakfast dulu. One round dia dekat atas puncak, dia tak ada halangan langsung angin. Ni kita keliling ni ada je bukit sebelah ni. Zack dah bangun. Breakfast. Dapat apa dik? Roti canai. Ni mak dengan kakak dia tengah petik buah, petik sayur. Zack baru bangun. Oi, kentut. Oh, sambil makan kentut. Bangun-bangun minta makan. Banyak belakang dia ni. Belakang pusing belakang. Banyak. Saya jaga adik. Dengan sos dia. Awak jangan lepak.
2, 3 lepas break tu. Naik. Tekan. Oh, tak patah di belakang. Aduh. Dah. Hilang tadi. Dia tolak dua orang tadi, bapak.